Malam tu, seluruh kampung tiba-tiba senyap. Bukan senyap biasa. Tak ada bunyi cengkerik, tak ada anjing menyalak. Bahkan, angin pun macam berhenti bergerak. Dan yang paling pelik, lampu rumah satu demi satu padam sendiri. Bukan blackout. Satu demi satu. Macam ada sesuatu yang berjalan dari hujung kampung. Dan setiap rumah yang dia lalu, terus gelap. Aku berdiri dekat tingkap, tengok keluar. Jalan kampung yang selalu terang dengan lampu kuning, perlahan-lahan tenggelam dalam gelap. Sampai tinggal rumah aku sahaja yang masih menyala. Dan masa tu, aku sedar sesuatu. Sesuatu tu sedang menuju ke arah aku. Kampung kami di Hulu Langat ni sebenarnya biasa saja. Tak ada apa-apa yang luar biasa kalau tengok dari luar. Siang hari, orang keluar kerja macam biasa, ada yang turun ke bandar, ada yang kerja kebun dan ada juga yang berniaga kecil-kecilan. Petang pula, suasana hidup dengan suara budak-budak main bola dekat padang kecil ujung jalan. Gelak ketawa mereka kadang-kadang sampai ke dalam rumah. Malam pula, kampung kami akan jadi sunyi. Sunyi yang biasa bagi kampung. Dengar cengkerik, angin lalu celah pokok, kadang-kadang anjing menyalak jauh-jauh. Semua tu normal. Tapi, sejak 2-3 minggu lepas, ada sesuatu yang mula berubah. Mula-mula memang tak ketara. Kalau tak perasan betul-betul, mungkin orang akan anggap benda biasa saja. Gangguan kecil. Contohnya, setiap malam tepat pukul 2 pagi, akan ada bunyi macam orang berjalan di luar rumahku. Bunyi tu tak kuat, tapi cukup jelas dalam sunyi malam. Langkah perlahan, macam orang berjalan tanpa kasut. Ada bunyi seretan sikit, seolah-olah kaki tu berat. Atau mungkin tak bergerak dengan cara yang betul. Malam pertama aku dengar, aku tak fikir apa-apa. Dalam kampung ni, biasalah kalau ada orang balik lewat. Mungkin dari kerja, mungkin dari mana-mana. Tapi, bila malam kedua, bunyi yang sama datang lagi. Waktu yang sama, cara yang sama. Langkah, seret, langkah, seret. Aku mula rasa pelik. Masuk malam ketiga, keempat, bunyi tu tetap ada. Tak pernah lambat, tak pernah awal. Sentiasa pukul 2 pagi. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut waktu. Yang buat aku makin tak sedap hati, langkah tu tak pernah berhenti depan mana-mana rumah. Dia cuma lalu, perlahan dan hilang di hujung jalan. Macam ada tujuan, tapi bukan ke mana-mana. Malam demi malam, aku cuba biasakan diri. Aku tutup telinga, cuba tidur. Tapi makin aku cuba tak peduli, makin jelas bunyi tu kedengaran. Kadang-kadang, terasa macam dia berhenti sekejap depan pagar rumah aku. Tak lama, tapi cukup untuk buat jantung aku berdegup laju. Sampai satu malam, rasa ingin tahu aku mengalahkan rasa takut. Aku bangun perlahan dari katil. Rumah gelap, hanya cahaya lampu jalan masuk sedikit melalui tingkap. Aku jalan ke ruang tamu, pijak lantai kayu dengan berhati-hati supaya tak berbunyi. Bunyi langkah tu dah mula. Dekat, sangat dekat. Aku berdiri di tepi tingkap, pegang langsir. Nafas aku tahan. Perlahan-lahan, aku selak sedikit kain langsir tu, cukup untuk aku intai keluar. Gelap. Jalan depan rumah kosong. Tak ada sesiapa. Tapi, bunyi langkah tu masih ada. Betul-betul depan pagar rumah aku. Langkah, seret, langkah, seret. Seolah-olah benda tu tak perlukan tubuh untuk bergerak. Bulu roma aku terus berdiri. Masa tu juga aku perasan sesuatu yang lain. Suhu. Tiba-tiba jadi sejuk. Bukan sejuk biasa waktu malam. Ini lain. Sejuk yang menusuk sampai ke tulang. Macam aku berdiri dalam peti ais. Nafas aku mula nampak beruap sedikit. Aku cepat-cepat tarik balik langsir dan tutup rapat. Tangan aku menggigil tanpa aku sedar. Bunyi langkah tu masih ada beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan hilang. Aku tunggu. Diam. Sunyi semula. Aku tarik nafas lega, ingatkan benda tu dah pergi. Tapi beberapa saat kemudian, bunyi ketukan perlahan dari pintu depan. Aku terus kaku. Badan aku rasa berat, nak bergerak pun susah. Ketukan tu datang lagi. Perlahan, konsisten, macam orang yang sabar, tapi pasti. Aku pandang ke arah pintu. Tak ada bayang, tak ada suara lain, cuma ketukan tu.
Dan kemudian, aku dengar suara. Sangat perlahan. Hampir macam berbisik. Buka. Aku tahan nafas. Suara tu bukan suara orang kampung. Bukan suara yang aku pernah dengar sebelum ni. Ada sesuatu yang tak kena dengan suara tu. Kosong. Datar. Macam tak ada perasaan. Buka. Kali ni lebih jelas. Dan yang paling buat aku takut, suara tu kedengaran terlalu dekat. Bukan macam dari luar pintu, tapi macam betul-betul di depan aku. Seolah-olah pintu tu langsung tak wujud. Antara aku dan sesuatu di luar sana. Aku tak bergerak, tak jawab, tak berani. Beberapa saat kemudian, ketukan tu berhenti. Suara tu juga hilang. Sunyi. Tapi dalam sunyi tu, aku masih rasa sesuatu. Macam ada yang berdiri di luar. Menunggu. Dan entah kenapa, dalam diam aku tahu. Itu baru permulaan. Selepas malam tu, aku dah tak boleh anggap semua ni kebetulan lagi. Gangguan tu makin kerap, makin jelas dan makin susah untuk diabaikan. Kalau dulu cuma sekali-sekala, sekarang hampir setiap malam ada saja benda pelik yang berlaku. Dan yang buat aku lagi tak sedap hati, bukan aku seorang saja yang kena. Orang kampung lain mula bercakap. Tapi bukan bercakap terang-terangan. Sekadar bisik-bisik, potong separuh cerita, macam masing-masing tahu sesuatu, tapi tak nak sebut habis. Masa aku lepak dekat warung petang tu, aku dengar Pak Rahman cerita dengan suara perlahan. Katanya, dia dengar ada orang panggil nama dia waktu subuh, jelas, dekat luar tingkap. Bila dia buka, tak ada siapa. Makcik sebelah rumah pula kata dia nampak bayangan hitam berdiri lama dekat pokok getah belakang rumah dia. Berdiri saja, tak bergerak. Tapi bila dia panggil suami dia untuk tengok, bayangan tu hilang. Ada juga yang cerita pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri tengah malam walaupun dah dikunci. Bukan sekali, banyak kali. Tapi setiap kali aku tanya lebih, mereka akan diam atau tukar topik. Macam ada sesuatu yang mereka tak berani nak sebut. Suasana kampung mula berubah tanpa orang sedar. Siang hari masih sama, tapi malam jadi lain. Orang mula tutup pintu awal, lampu dipasang lebih terang dari biasa, dan jalan yang dulu ada orang lepak malam-malam, sekarang kosong. Aku cuba yakinkan diri, mungkin semua ni cuma kebetulan yang jadi serentak. Tapi setiap malam, bunyi langkah tu tetap datang. Tak pernah gagal. Kadang-kadang dia lalu macam biasa, kadang-kadang dia berhenti lama depan rumah aku. Lebih lama dari sebelum ni. Seolah-olah sedang perhatikan sesuatu. Dan ada malam tertentu, bunyi tu tak terus berlalu. Dia berpusing, macam berjalan ulang-alik depan pagar. Langkah, serit. Langkah, serit. Berulang-ulang, tanpa henti. Aku cuma mampu baring dalam bilik, pandang siling, telinga aku fokus pada setiap bunyi. Jantung aku ikut rentak langkah tu. Sampai satu malam, aku alami sesuatu yang aku tak boleh lupa. Aku tengah baring atas katil, lampu dah padam. Hanya kipas berpusing perlahan di atas kepala. Aku cuba pejam mata walaupun aku tahu bunyi langkah tu akan datang juga. Dan betul, bunyi tu mula. Dekat. Sangat dekat. Tapi kali ni, lain. Aku tak dengar dia berjalan di luar. Aku dengar sesuatu yang lebih dekat dari tu. Bunyi nafas. Betul-betul dekat telinga aku. Perlahan, panjang, sejuk. Aku terus buka mata. Jantung aku macam nak pecah. Aku bangun dengan cepat, terus capai suis lampu. Lampu menyala. Bilik kosong. Tak ada siapa. Pintu tertutup. Tingkap tertutup. Aku berdiri kaku beberapa saat, cuba tenangkan diri. Mungkin aku mimpi. Mungkin aku terlalu penat. Tapi masa aku tarik nafas, aku terus berhenti. Ada bau. Bau yang kuat. Hanyi. Masam. Macam darah atau sesuatu yang dah lama dibiarkan reput. Bau tu datang dari luar bilik. Aku telan air liur. Perlahan-lahan, aku buka pintu bilik. Ruang tamu gelap, cuma ada cahaya dari dapur yang aku lupa padam. Aku melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat. Sunyi. Terlalu sunyi. Tapi bau tu makin kuat. Aku pandang sekeliling. Semua nampak normal.
Tapi kemudian mata aku tertumpu pada sesuatu. Kerusi di ruang tamu. Kerusi yang biasanya tersusun rapi dekat meja makan, sekarang sengit. Macam baru saja ada orang duduk dan tolak ke belakang. Aku berhenti, perhatikan. Perasaan aku jadi tak sedap. Perlahan-lahan, aku jalan ke arah kerusi tu. Tangan aku hulur, nak betulkan. Dan masa jari aku hampir sentuh sandaran kerusi tu, aku dengar sesuatu. Bunyi langkah dari belakang aku. Dalam rumah. Langkah perlahan, serit sedikit. Sama macam yang aku dengar setiap malam di luar. Cuma kali ni, dia ada di dalam. Aku tak terus pusing. Badan aku kaku. Nafas aku jadi pendek. Bunyi tu makin dekat. Langkah, serit, langkah, serit. Berhenti betul-betul di belakang aku. Aku boleh rasa sesuatu berdiri dekat sangat. Sejuk, sunyi. Dan tanpa aku sedar, bau hanyir itu tiba-tiba jadi terlalu kuat seolah-olah datang tepat dari belakang aku. Aku masih tak berani pusing. Sampai akhirnya, ada sesuatu yang berbisik perlahan tepat di belakang telinga aku. Sama seperti dalam bilik tadi. Aku terus pusing. Kosong. Tak ada siapa. Tapi kerusi depan aku bergerak sedikit sendiri. Seolah-olah baru saja ditarik oleh seseorang yang aku tak nampak. Dan masa tu aku sedar, apa yang selama ni hanya lalu di luar rumah, dah mula masuk ke dalam. Sejak malam tu, aku memang dah tak berani tidur lena macam dulu. Kalau dulu boleh baring, pejam mata dan terus hanyut, sekarang setiap kali mata hampir terpejam, pasti ada saja bunyi yang ganggu. Mula-mula aku cuba pujuk diri, anggap semua ni cuma perasaan. Tapi lama-lama, bunyi tu terlalu konsisten untuk jadi kebetulan. Kadang-kadang aku dengar dari siling. Bunyi macam ada sesuatu bergerak perlahan di atas kepala aku. Bukan bunyi tikus, bukan bunyi kucing. Lebih berat, lebih perlahan. Gisiran kecil, langkah pendek. Seolah-olah sesuatu sedang merangkak, bukan berjalan. Aku akan baring diam, pandang kipas yang berpusing, cuba teka apa benda di atas tu. Tapi setiap kali aku cuba fokus, bunyi tu akan berhenti. Dan bila aku hampir terlelap semula, bunyi tu datang balut. Kadang-kadang pula dari bawah lantai. Rumah aku jenis lama, lantai kayu. Kalau pijak memang akan bunyi. Tapi yang ni lain, bunyi ketukan dari bawah. Perlahan, berulang. Seolah-olah ada sesuatu di bawah rumah. Cuba bagi isyarat. Aku pernah turun siang hari, tengok bawah rumah. Tanah kosong, kering, tak ada apa-apa. Tapi malam bunyi tu tetap ada. Dan yang paling buat aku tak tahan, bunyi dari almari. Almari lama dalam bilik aku. Kayu gelap, pintu 2 daun. Dari luar nampak biasa saja. Siang hari aku pernah buka. Periksa satu-satu. Baju tersusun. Tak ada apa-apa yang pelik. Tapi setiap malam, tepat bila suasana jadi sunyi, bunyi itu akan bermula. Ketukan kecil dari dalam almari. Perlahan. Macam ada sesuatu mengetuk dari dalam, minta dibuka. Aku pernah cuba tahan diri, tutup telinga dengan bantal. Tapi bunyi itu tetap masuk ke kepala aku. Jarak ketukan tu tak tetap. Kadang laju, kadang lambat. Seolah-olah benda di dalam tu sedar aku tengah dengar. Beberapa malam aku biarkan saja. Aku tak buka. Aku tak layan. Sampai satu malam, bunyi itu berubah. Bukan ketukan lagi, tapi garukan. Bunyi kasar, panjang, menyakitkan telinga. Macam kuku yang panjang menggesek permukaan kayu dari dalam. Aku terus buka mata. Gelap. Hanya cahaya sama dari luar masuk ke bilik. Aku pandang ke arah almari. Diam. Tapi bunyi itu tak berhenti. Lebih kuat. Lebih jelas. Seolah-olah benda di dalam tu makin dekat dengan pintu. Aku duduk diam di atas katil. Tak berani bergerak. Nafas aku jadi pendek.
Jantung aku berdegup kuat sampai aku sendiri boleh dengar dalam telinga. Dan tiba-tiba, bunyi itu berhenti. Sunyi. Aku telan air liur. Beberapa saat tak ada apa-apa. Aku hampir yakin semuanya dah habis. Tapi kemudian, pintu almari itu bergerak. Perlahan, bunyi engsel kayu tua berdecit dalam sunyi malam. Aku kaku, tak berkelip. Pintu almari itu terbuka sedikit demi sedikit. Walaupun aku yakin sebelum tidur tadi, aku dah tutup rapat. Gelap di dalamnya pekat. Tak nampak isi, cuma kegelapan. Dan dari dalam gelap tu, aku nampak sesuatu bergerak. Sangat perlahan. Bukan jelas, tapi cukup untuk aku nampak bentuk. Macam kepala, condong sedikit ke depan. Dan kemudian, 2 mata, hitam, tak berkelip, memandang tepat ke arah aku. Aku rasa seluruh badan aku beku. Nafas aku tersekat. Otak aku macam berhenti berfungsi beberapa saat. Dan dalam detik tu, aku tahu benda tu sedang tengok aku. Bukan sekadar ada, tapi sedar aku ada di situ. Aku tak tunggu lama. Dengan sisa tenaga yang ada, aku terus lompat turun dari katil dan lari keluar bilik. Langkah aku tak teratur, hampir terjatuh masa buka pintu. Aku keluar ke ruang tamu, nafas tercungap-cungap. Jantung aku macam nak keluar dari dada. Aku tak berani pandang belakang. Tapi rasa diperhatikan, masih ada. Beberapa saat kemudian, aku kumpul keberanian. Perlahan-lahan aku pusing semula ke arah bilik. Dan masa tu, pintu bilik aku dah tertutup. Padahal aku pasti tadi aku buka luas masa lari keluar. Aku berdiri kaku di ruang tamu. Sunyi. Tak ada bunyi. Tak ada pergerakan. Tapi suasana berat. Macam ada sesuatu menunggu di sebalik pintu tu. Dan kemudian, dari dalam bilik, aku dengar suara. Perlahan. Kenapa keluar? Suara tu bukan dari luar. Bukan dari jauh. Tapi dari dalam bilik aku sendiri. Seolah-olah benda yang aku nampak dalam almari tadi, sekarang dah keluar. Sejak kejadian demi kejadian tu berlaku, suasana kampung memang dah tak sama. Orang kampung mula panik, walaupun tak semua berani mengaku. Kalau siang hari masih nampak biasa, tapi bila malam menjelma, jelas terasa perbezaannya. Jalan cepat kosong. Pintu rumah ditutup awal. Lampu dipasang terang seolah-olah cuba halau sesuatu yang tak nampak. Dalam masa beberapa hari saja, 2 keluarga tiba-tiba pindah keluar. Tanpa cakap apa-apa. Tak ada kenduri perpisahan. Tak ada salam-salam. Tiba-tiba sahaja rumah mereka kosong. Barang-barang pun macam ditinggalkan tergesa-gesa. Ada yang kata mereka keluar malam-malam, senyap-senyap. Aku sendiri tak tahu apa yang mereka nampak sampai sanggup tinggalkan rumah macam tu. Tapi yang lebih pelik, rumah yang dah kosong tu tak pernah betul-betul nampak kosong waktu malam. Aku perasan dari jauh, dari tingkap rumah aku. Setiap malam, bila keadaan jadi sunyi dan angin pun macam berhenti, lampu dalam rumah kosong tu akan menyala sendiri. Bukan sekali, hampir setiap malam. Lampu ruang tamu menyala malap, kadang-kadang berkelip sekejap sebelum stabil. Padahal aku tahu, tak ada elektrik yang sepatutnya digunakan. Rumah tu dah ditinggalkan. Dan yang buat aku lagi tak sedap hati, kadang-kadang aku nampak bayang bergerak di dalam. Bayang yang melintas dari satu bilik ke bilik lain. Perlahan, tak jelas, tapi cukup untuk buat aku tahu ada sesuatu di dalam tu. Walaupun tak ada orang. Aku cuba yakinkan diri, mungkin mata aku silap, mungkin bayang pokok, mungkin cahaya dari luar. Tapi setiap kali aku tengok, bayang tu tetap ada, bergerak. Seolah-olah sedang menjalani kehidupan macam biasa dalam rumah yang sepatutnya kosong. Hari demi hari, rasa tak tenang tu makin menekan. Aku mula elak keluar malam, kecuali perlu. Tapi satu malam tu,
Aku balik dari surau agak lewat. Tak ramai orang tinggal. Jalan kampung sunyi. Hanya lampu jalan menerangi sedikit bahagian depan. Angin tak ada. Udara berat. Aku jalan perlahan. Selipar aku berbunyi kecil atas jalan. Dan masa aku sampai dekat selikoh kecil sebelum rumah aku nampak seseorang berdiri di tengah jalan. Diam, tak bergerak. Aku berhenti. Jarak kami tak jauh, mungkin dalam 10 langkah. Aku cuba tengok dengan lebih jelas. Orang tu berdiri menghadap ke arah aku. Badan tegak, tangan lurus di sisi, tak bergerak langsung. Aku panggil, "Oi, siapa tu?" Tak ada jawapan. Dia tak bergerak, tak menoleh, macam patung. Aku rasa tak sedap hati, tapi dalam masa yang sama aku cuba fikir rasional. Mungkin orang kampung, mungkin ada masalah. Aku langkah perlahan ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Jantung aku mula berdekup lebih kuat. Dan bila aku semakin dekat, cahaya lampu jalan jatuh tepat ke wajah dia. Aku terus berhenti. Wajah dia pucat, terlalu pucat, macam tak ada darah. Dan mata dia hitam sepenuhnya. Tak ada putih, tak ada anak mata. Tapi yang paling buat aku rasa sejuk satu badan, senyuman dia. Terlalu lebar, sampai nampak tak normal, macam dipaksa. Aku tak bergerak, dia pun tak bergerak. Beberapa saat kami berdiri macam tu, berhadapan dalam sunyi malam. Kemudian dia tunduk sedikit dan bersuara perlahan, hampir berbisik. Semua dah hampir sunyi. Suara dia datar, tak ada emosi, tapi cukup jelas sampai masuk ke kepala aku. Aku rasa kaki aku lemah. Tanpa sedar, aku undur setapak. Nafas aku jadi pendek. Aku nak tanya, tapi suara aku tak keluar. Dan dalam sekelip mata, dia hilang. Bukan berjalan, bukan lari. Tiba-tiba sahaja tak ada. Macam tak pernah wujud di situ. Aku terpaku di tengah jalan. Otak aku cuba proses apa yang baru berlaku. Jalan depan aku kosong. Rasa diperhatikan dan masa aku cuba tarik nafas panjang, aku dengar sesuatu di belakang aku. Seolah-olah berdiri betul-betul di belakang aku. Sekarang, giliran kau. Aku terus pusing. Tak ada siapa. Tapi angin tiba-tiba lalu perlahan, membawa sekali bau yang aku dah mula kenal. Hanyir. Dan masa tu aku sedar, apa saja yang sedang berlaku di kampung ni, dah mula memilih. Dan entah kenapa, aku yakin, aku yang terseterusnya. Malam tu, aku rasa tak boleh tunggu lagi. Rasa takut dan menyesakkan dada. Kepala berpusing-pusing fikirkan apa yang dah berlaku sejak minggu lepas. Aku ambil keputusan untuk keluar dari kampung. Naik motor, niat nak pergi rumah saudara di Pekan, cari ketenangan dan jauhkan diri dari semua benda pelik yang berlaku di kampung ni. Jalan kampung sunyi. Terlalu sunyi. Suara motor aku pun macam memecah kesunyian yang tebal. Bunyi enjin menggema di antara pokok-pokok getah. Tak ada satu pun rumah yang berlampu. Padahal belum tengah malam lagi. Biasanya masih ada lampu dapur yang menyala, bunyi televisyen yang kedengaran dari jauh atau suara orang balik dari kedai. Tapi malam ni, sunyi. Sunyi sampai rasa macam ada yang mengintai dari setiap sudut gelap. Aku pandang ke cermin sisi motor, cuba fokus pada jalan di belakang. Dan masa tu, jantung aku hampir terhenti. Sesuatu duduk di belakang aku. Sesuatu yang tak sepatutnya ada. Wajah yang sama, pucat, mata hitam sepenuhnya dan senyuman lebar yang buat darah aku sejuk. Aku terus brek. Roda depan terkunci sekejap. Motor terhenti dengan kasar. Aku toleh ke belakang dengan tangan menggenggam steering. Kosong. Tak ada siapa pun. Jalan kosong. Hanya bayang gelap pohon yang menari di tiup angin malam. Aku tarik nafas panjang, cuba bertenang. Nafas berat. Tangan menggigil. Tapi bila aku pandang cermin sisi lagi, dia masih ada. Lebih dekat. Mata hitam itu menatap aku dari jarak dekat. Senyuman tu tetap melebar, menempel di kepala aku. Tubuh aku kaku, tak mampu gerak. Otak cuba beri arahan untuk pecut motor dan lari. Tapi kaci seolah tak dengar arahan. Dan kali ni, aku rasa sesuatu menyentuh bahu aku. Sejuk,
Berat. Sejuk sampai menembus jaket. Seolah-olah sesuatu bukan dari dunia ni duduk di situ, menindih aku dengan ketara. Aku menjerit, tapi suara tersekat di tekak. Tangan aku refleks menekan tombol brek. Motor tergolek. Aku jatuh ke tepi jalan. Debu dan batu kecil terbang ke muka. Sebelum aku sempat bangun, ada bisikan dekat telinga aku. Perlahan tapi jelas. Suara yang sama, kosong, menembus kepala. Tak ada siapa boleh keluar. Aku terhenti. Nafas tersengal-sengal. Mata aku pandang jalan gelap di depan. Sunyi. Motor terbaring di tepu jalan. Tangan aku pegang tanah. Kaki kaku. Hati aku berdegup laju macam nak meletup. Aku cuba tarik nafas panjang. Cuba fikir logik. Tapi setiap kali aku alihkan pandangan, rasa kehadiran tu tetap ada. Tak bergerak, tapi dekat. Aku cuba angkat motor. Tapi badan aku lemah. Kepala berpusing. Dan setiap kali aku pandang ke cermin, mata hitam itu tetap menatap. Senyum melebar. Tak lari. Tak berubah posisi. Tak ada tempat nak sembunyi. Aku mula berjalan kaki. Cuba tinggalkan motor dan jalan sunyi itu. Tapi setiap langkah, rasa seperti tanah sendiri menolak aku kembali. Angin malam membawa bisikan halus. Hampir seperti gelak tawa, tapi jauh. Tapi entah kenapa, setiap kali aku fikir nak lari, suara tu dekat kembali. Tak ada siapa boleh keluar. Aku berhenti. Berdiri. Sunyi malam menyelubungi. Semua yang aku percaya tentang dunia nyata mula goyah. Aku rasa tak ada jalan keluar malam ni. Bukan sebab jalan sunyi atau motor rosak, tapi sebab sesuatu di sini takkan biarkan aku pergi. Dan masa tu, aku sedar, apa saja yang dah mula mengikuti kampung ni, dah mula memilih. Dan entah bagaimana, aku yang seterusnya. Aku terjaga dalam rumah sendiri. Nafas masih tersengal-sengal. Kepala pening. Tapi yang paling aneh, aku yakin tadi aku jatuh di tepi jalan kampung. Motor aku, jalan kosong, malam sunyi, semua tu aku rasa nyata. Tapi sekarang, aku berada di ruang tamu rumah aku sendiri. Semua lampu menyala terang. Tetapi suasana lain. Sunyi yang menekan. Sunyi yang tak pernah aku rasa sebelum ni. Macam menindih dada, buat aku rasa sukar nak bergerak. Aku berdiri, tangan menggenggam tiang meja untuk stabil. Perlahan-lahan, aku berjalan keluar dari bilik. Langkah demi langkah terasa berat. Udara malam masuk dari tingkap terbuka. Angin dingin tapi tak bergerak. Aku rasa ada sesuatu yang memerhati. Tapi tak nampak. Aku pandang keluar, rumah-rumah sekeliling gelap, sunyi, tapi ada rasa lain. Aku mula berjalan satu persatu, memeriksa rumah jiran. Semua kosong. Tak ada seorang pun yang kelihatan. Pintu terbuka sendiri, baju tergantung, pinggan mangkuk berselerak atas meja. Macam semua orang hilang serentak. Bau sejuk dan hanyir menusuk hidung aku. Aku cuba panggil, cuba tepuk pintu, tapi tak ada jawapan. Suasana tegang, sunyi dan berat. Tiba-tiba, dari jauh, aku dengar bunyi langkah. Perlahan, tapi bukan satu, banyak, dari semua arah. Aku berpusing, cuba cari sumber bunyi. Tapi langkah-langkah itu seolah-olah datang dari setiap rumah, dari setiap lorong kecil, dari setiap pokok getah. Bunyi yang menyatu dalam sunyi malam menggema di telinga, membuat jantung aku berdegup tak menentu. Aku perlahan-lahan pusing dan masa tu aku nampak sesuatu yang buat seluruh tubuh aku membeku. Seluruh penduduk kampung yang aku kenal dan juga yang aku tak kenal berdiri diam. Mata mereka hitam sepenuhnya. Tak ada cahaya di dalamnya. Mereka pandang tepat ke arah aku. Tubuh tegak, tangan lurus di sisi, tak bergerak. Sunyi malam menjadi lebih menekan dan aku hanya mampu menatap mereka tanpa suara. Serentak, mereka berbisik. Sekali suara, tapi seolah-olah keluar dari setiap mulut mereka, setiap rumah, dari setiap arah. Kampung ni dah sunyi. Aku terhuyung, tak tahu nak lari ke mana. Otak aku berputar pantas, cuba cari jalan keluar. Tapi sebelum aku sempat buat keputusan, dari belakang penduduk tu
sosok yang sama muncul, lebih jelas kali ini, lebih dekat. Tubuh tinggi, pucat, mata hitam sepenuhnya, senyuman lebar yang tak sepatutnya ada. Setiap langkahnya menekan tanah, seolah-olah udara pun ikut ditekan setiap kali dia bergerak. Aku pandang tepat ke arah dia. Sunyi malam yang berat bertambah menjadi tegang. Aku terasa seluruh badan aku menegang. Kaki kaku, nafas tersekat, hati berdegup laju sampai rasa seakan nak pecah. Semua yang aku alami sejak beberapa minggu ni, semua bunyi langkah, bisikan, bayang hitam bertemu di detik ni. Dan dia bersuara, perlahan tapi jelas, tepat ke telinga aku, menyentuh minda aku. Sekarang, cukup. Satu rasa sejuk yang menusuk ke tulang belakang aku, bercampur takut, panik dan tidak percaya. Aku cuba lari, tapi kaki aku tak bergerak. Badan aku seolah terikat oleh sesuatu yang tak nampak. Sunyi malam bertambah pekat. Penduduk kampung dan sosok itu semua berdiri, menatap aku, tidak bergerak. Tapi kehadiran mereka terasa menindih, tak boleh dihindar. Aku sedar, aku tak boleh lari. Tak ada jalan keluar malam ni. Semua yang aku percaya, semua tempat yang aku fikir selamat, kini hanyalah perangkap. Dan sosok itu, dengan senyuman lebar dan mata hitamnya, tahu aku tak ada cara untuk selamat. Sunyi kampung itu, mata penduduknya dan sosok yang muncul, semuanya menekan aku ke titik yang aku tak pernah rasa sebelum ni. Aku berdiri, kaku, tak bergerak. Dan suara itu berbisik sekali lagi. Kali ni, lebih dekat, seolah masuk terus ke kepala aku. Sekarang, cukup. Sunyi malam itu menelan aku sepenuhnya. Aku terjaga. Peluh dingin menitis di dahi. Nafas laju, dada berdebar seolah baru saja lari dari sesuatu yang tak nampak. Aku pandang sekeliling bilik aku sendiri. Semua biasa. Katil, almari, langsir, semua sama seperti selalu. Sunyi pagi cuma dipecahkan oleh bunyi burung dan daun pokok yang ditiup angin. Aku cuba tarik nafas panjang. Cuba yakinkan diri sendiri ini cuma mimpi. Tapi badan masih terasa tegang. Perlahan-lahan aku bangun, berjalan ke tingkap, pandang luar. Jalan kampung terang oleh cahaya pagi. Orang kampung muncul, keluar rumah, menyapu halaman, bercakap perlahan antara satu sama lain. Semua macam biasa. Seolah-olah tak ada apa-apa berlaku malam tadi. Aku keluar rumah, langkah perlahan. Bau tanah basah selepas embun pagi masih menyenangkan. Burung berkicau seperti tiada gangguan yang berlaku. Aku cuba tanya jiran sebelah, Pak Abu, pasal malam-malam pelik yang berlaku sebelum ni. Tapi dia cuma senyum, pandang aku sekejap, kemudian balik ke halaman rumah tanpa menjawab. Tak ada siapa yang bercakap apa-apa. Semua diam, normal, terlalu normal. Hari-hari berikutnya pun sama. Suasana kampung seolah kembali biasa. Orang balik kerja, budak-budak main bola di padang, ibu-ibu bersosial. Rumah dipasang lampu biasa waktu malam. Aku cuba lupakan apa yang berlaku. Tapi dalam kepala, aku tahu, sesuatu masih tak kena. Rasa aneh tu macam bayang-bayang yang tak dapat aku singkir. Sampai satu malam, aku terasa gelisah. Ada sesuatu yang memanggil dari jauh. Lampu rumah aku sendiri tiba-tiba padam. Gelap menyelubungi ruang depan rumah. Aku keluar, cuba tengok suis. Semua normal. Tapi sebelum sempat aku nak hidupkan semula, lampu rumah sebelah padam. Satu persatu, lampu rumah lain ikut padam. Jalan kampung kini gelap. Sunyi yang menekan. Tak ada bunyi manusia atau haiwan. Aku berdiri di luar, kaki kaku. Pandang ke jalan kampung, terasa seperti udara menjadi lebih berat. Sunyi malam menyelimuti setiap sudut. Dan dalam hati aku tahu, ini bukan kebetulan. Bunyi langkah mula kedengaran. Perlahan, berulang. Dari jauh, mendekat. Tapi bukan langkah biasa. Langkah itu terasa familiar. Aku tunduk pandang tanah.
Bayang yang bergerak ke arah aku bukan bayang orang lain, tapi bayang aku sendiri. Bentuk aku. Langkah perlahan, sempurna meniru setiap pergerakan aku, walaupun aku berdiri kaku. Jantung aku berdegup laju, seolah seluruh tubuh aku menjerit tapi suara tak keluar. Bayang itu semakin dekat, hampir menyentuh kaki aku. Dan perlahan, aku terdengar suara aku sendiri. Bisikan, lembut, tetapi jelas sampai menusuk ke telinga. Kampung ni dah lama sunyi. Aku terpaku. Suara itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Bunyi langkah makin hampir, menyatu dengan setiap degupan jantung aku. Aku cuba lari, tapi kaki tak bergerak. Badan kaku. Seluruh kampung gelap, sunyi. Dan bayang itu terus menghampiri, menyerap setiap inci ruang di sekeliling aku. Mata aku pandang ke sekeliling. Tiada seorang pun manusia. Tapi rasa diperhatikan tak hilang. Bayang aku sendiri terus bergerak. Perlahan, tapi pasti. Seolah-olah menjemput aku untuk bergabung dengannya. Sunyi malam, lampu yang padam, suara aku sendiri. Semuanya menyatu. Dan aku sedar, aku mungkin tak akan pernah benar-benar pergi dari kampung ini. Aku berdiri, terpaku, langkah perlahan bayang itu hampir menyentuh kaki aku. Dan udara malam menjadi pekat, sunyi dan menekan. Sesuatu yang aku tak mampu lari, kini berada di sini, di kampung sunyi ini. Dan aku tahu, malam ini semuanya baru bermula.